rim buatan Thailand yang harga dia mampu milik guys. Jenama Velocio ni memang semakin hangat di pasaran Malaysia untuk sport rim. Okey, kenapa? Sebab rim dia original buatan Thailand. Itu yang pertama. Dia takut orang tak tahu rim dia buatan Thailand. Dia tulis made in Thailand dekat depan, belakang pun ada made in Thailand dengan juga surat beranak macam rim Jepun. Okey, yang kedua adalah harga dia memang mampu milik gila berbanding dengan jenama lain. Kita boleh nampak sini sampai banyak warna-warni, memang banyak. Warna hitam kilat, warna matte blue, warna dark gunmetal, warna matte gunmetal, warna SL, warna putih, warna bronze, semua dia ada full range. Okey, untuk spek rim dia adalah 15x7 offset 35 untuk semua rim 15. Kita boleh nampak ada yang PCD 4x100 dengan juga 8x100 114.3. Okey, 8 lubang tu pasang kereta Myvi ke, pasang Persona ke, mana-mana kereta 100 PCD ataupun 114.3 tu semua boleh pasang. Tetapi untuk T37 ni memang dia 4x100 saja. Kalau korang yang nak pasang kat Persona ataupun kereta 114 korang tu, memang terdapat lah, minta maaf lah, dia belum keluar lagi. Hari ni kita nak tunjuk sikit Velocio yang baru saja sampai dekat Gerai Wan Cina, kedai baru Seri Putra sini. Nak tunjuk bagi korang harga mampu milik kalau korang nak beli rim Thailand. Okey, so itu saja untuk video kali ni. Kita nak tunjuk sikit Velocio yang baru saja sampai Gerai Wan Cina, harga dia mampu milik untuk korang. Kalau korang suka video kali ni, tolong like, share dan komen kat bawah apa yang korang nak tahu saja. Macam biasa, cara ni cari Wan Cina. Thank you guys.